Anak muda yang mula menabung awal biasanya lebih tenang untuk travel ke mana-mana sahaja yang mereka inginkan. Zaman sekarang, travel ni mudah, tiket murah. Ini teori senang untuk dicari. Tempat viral banyak, tapi jarang orang cerita apa jadi selepas balik bercuti. Ramai balik dengan simpanan ianya kosong dan komitmen masih berjalan. Tetapi anak muda yang mula menabung awal ianya berbeza. Mereka ada simpanan kecemasan selama 12 bulan gaji. Anak muda ini asingkan tabung travel, tabung kecemasan dan tabung masa depan. Jadi selepas travel, mereka masih boleh senyum. Malah sudah mula rancang untuk trip yang seterusnya. Seronok itu penting, tetapi ketenangan selepas seronok itu lebih penting. Bagi anda lebih suka travel tanpa simpanan ataupun travel dengan keuangan yang tenang? Kongsikan di bahagian komen. Mulakan tabungan dengan akaun emas Gap. Hubungi saya untuk bimbingan. Save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.